Guys, sinilah Aunty tunjuk macam mana buat mobile service dari A sampai Z. Sebelum servis, kita kena buat 30 point inspection dulu. Aunty nak check brake pad dulu. Ni still loose ni. Ini baru betul ni, ketat ni. Ini macam 80% lagi ni. Brake pad depan 80%. Kita check brake pad belakang pula. First tak boleh, kita buat second. Ini pun tak boleh. Okay, kalau depan 80, yang ni 70. Next, Aunty nak check air filter pula. Okey ni. Untuk hari ni kita just tembak angin je dulu. Oi, ini macam keluar salji ni. Next service kena tukar. Next, kita nak check bateri. Kita letak merah dengan merah, hitam dekat hitam. Bateri ni 720cca ni. Okey, good battery. Health dia 100%. Next, Aunty nak check brake fluid. Jangan lupa keluarkan filter. Lepas tu kita test. Tengok tu, masih hijau lagi. Tak perlulah buat flushing. Bila dah habis semua inspection tu, barulah kita boleh servis kereta. First, kita nak drain minyak dan keluarkan oil filter. Aish, tolong drainkan minyak, oil filter. Baik, Aunty. Lepas keluarkan oil filter lama, kita masukkan oil filter baru. Oil filter ni kena lock dari bawah. Tak boleh lock dekat housing dia ni. Dia sebiji macam Mini Cooper. Sekarang kita letak o-ring dulu. Tengok ni, BMW dia dah bagi o-ring dengan washer sekali. Kita masukkan o-ring yang baru. Dah settle dah. Jangan lupa tukar drain plug juga. O-ring ni pun nak kena tukar juga. Sekarang kita nak tukar o-ring guna yang BMW punya ni. Dia sebenarnya ada 2 o-ring tau. Tadi kita dah tukar yang atas, sekarang kita tukar yang bawah. Dan sekarang kita masukkan o-ring yang baru. Kita pasang balik dekat housing oil filter yang baru. Settle ni dah boleh letak oil filter baru dan boleh pas dekat technician. Okey, Aunty. Sekarang dah boleh masukkan minyak. BMW X1 ni dia pakai 5 liter tau. Fully synthetic. Aunty buat minor service ni baru RM499 je. Dah termasuk transport. Untuk BMW dia boleh check minyak dari infotainment dia je tau. Awak tekan je dekat engine oil check. Tengok tu, engine oil dia dah penuh. Lepas servis, Aunty siap letakkan stiker lagi kat kereta korang. Settle ni, baru kita boleh masuk OBD. Tengok ni, semua normal. Siapa cakap BMW manja? Jadi, korang nak tak buat full service macam ni dekat rumah korang? Kalau nak, Roger je. Mija Auto Care.